Bila? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah kita menyambung kenaan dengan kitab Ar-Risalah. Okey. 170 170. Itu dia. Muzakarah. An-Rahim. Okey. Qala Al-Imam Syafi'i rahimahullah, fakana tanbihul 'ammah ala anna al-Quran nazala bilisanil Arab. Kita disebutkan bahawa perbincangan asas syariah ini adalah mempelajari pada ilmu bahasa Arab. Jadi perbincangan sebelum itu menunjukkan, memberi peringatan kepada semua orang Islam bahawa annal Quran nazala bilisanil Arab khasatan, khususnya nasihatan lil muslimin. Ini satu peringatan atau nasihat, satu tunjuk ajar, satu perintah kepada orang Islam. Wan nasihatu lahum, memberi nasihat kepada orang Islam adalah kefarduan. Makna memang kita nak wajibkan semua orang Islam belajar bahasa Arab sekadar memahami sembahyang, tasyahud dan sebagainya, akidah dan sebagainya. La yambaghi tarku, tak boleh tinggal, maksud la yajuzu, makna wajib mempelajari bahasa Arab seperti kita terangkan sebelum ini. Wa idraku nafilati khairin la yadu'uha illa man safiha nafsah, dan mendapatkan lebihan kebaikan itu tak ditinggalkan melainkan oleh orang yang bodoh, yang merosakkan diri dia. Jadi orang yang tak belajar bahasa Arab ini adalah orang yang membinasakan diri dia. Sebab itu kita ulang berkali-kali, pengajian syariah ini akan rosak apabila dipelajari selain daripada bahasa Arab. Untuk saqafah okey, tetapi untuk pendidikan ilmu sama di universiti, pondok dan sebagainya, wajib diajar dalam bahasa Arab. Wa tarka mawdi'i hadhi, dan kita meninggalkan habuan yang sepatutnya kita perolehi. Wa kana yajma'u ma'an nasihati lahum qiyaman bi idha'i haqq. Wa kana al-qiyam bil haqqi wa nasihatul muslimin min ta'atillah wa ta'atullahi jami'atun lil khair. Jadi di sini kita nak menerangkan bahawa menghimpunkan nasihat dan melaksanakan penerangan kebenaran ini adalah kita melaksanakan tanggungjawab kita kepada orang Islam dan dianggap sebagai ta'atillah, dan mentaati Allah sebaik-baik kebaikan. Qala akhbarana Sufyan ibn Uyainah an Ziyad ibn Ilaqah qala sami'tu Jarir ibn Abdullah yaqulu bay'atu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslimin. Mereka berbai'ah dengan Rasulullah untuk memberi nasihat kepada orang Islam. Seperti Imam Syafi'i mulakan, sebelum nak ajak usul fiqh, mulakan dulu dengan asas usul fiqh, iaitu bahasa Arab. Sebab usul fiqh diambil daripada ulumul lughah, ulum aqliyah. Qala akhbarana Ibnu Uyainah an Suhail bin Abi Salih an Atha
Ibn Yazid an Tamim ad-Dari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-din nasihah inna ad-din an-nasihah inna ad-din an-nasihah inna ad-din an-nasihah lillahi wa li kitabihi wa li nabiyhi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihi. Jadi makna jelas. Qala Asy-Syafi'i fa inna ma khataba Allah bi kitabil araba bi lisaniha ala ma ta'rifu min ma'aniha wa kana mimma ta'rifu min ma'aniha ittisa'u lisaniha. Sebab itu Tuhan pilih. Jadi Imam Syafi'i berkata Allah Taala berbicara dengan kitabnya dengan kepada orang Arab dengan bahasa Arab. Karena mereka mengetahui maknanya dan mereka mengetahui keluasan alfaz bahasa Arab itu yang dikatakan ada lebih 6 juta lebih kalimah. Wa anna fitratahu an yukhatiba bi syai' minhu 'amman zahiran yuradu bihi al-'am al-zahir. Jadi tabiat bahasa Arab ini ataupun kitab ini dia berbicara dengan sesuatu alfaz yang nampak umum dan zahir dia pun umum. Ada bahasa yang lafaz umum tapi makna khusus. Ada disebut khusus maknanya umum. Yang ini yang dibicarakan dalam ilmu ushul fiqh. Disebut umum an-nas tapi maknanya 2-3 orang. Disebut seorang tapi maknanya ramai. Wa yustaghna bi awwali hadha minhu an akhirih wa 'amma. Yang tak ada masalah lah. Yustaghna tak perlu dibahas sebab memang tujuan dia 'am. Kullu syai'. Ya ayuhan nas. Wa'budu rabbakumul ladzi. Semua orang kena sembah Tuhan. Baik orang Islam atau orang bukan Islam, dia kena masuk Islam juga untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa 'amman zahiran yuradu bihi al-'am wa yadkhuluhu al-khas. Ada 'am yang dimasukkan khas. Ada 'am yang dimasukkan khas. Tuhan sebut umum tapi alfaz itu bersifat khusus. Dan banyak contohnya. Khususnya dalam faqtulul musyrikin. Bukan semua orang musyrikin tapi golongan-golongan harbi. Fayustadallu ala hadha bi ba'di ma khutiba fihi. Jadi bila kita beristidlal kita hanya mengambil sebahagian, kita tidak mengambil umum lafaz. Ini yang disebut sebagai al-'am urida bil khusus ataupun al-'amul makhsus. Wa 'aman zahiran yuradu bil khas. Ini dipanggil al-'am urida bihil khas. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi semua manusia. Bukan hanya sebahagian saja yang mengangkat senjata. Kalau orang musyrikin yang baik kita tak bunuh dia. Wa zahiran yu'rafu fi siyaqihi an yuradu bihi ghairu zahir. Ada lafaz yang pada konteks Imam Syafi'i yang mempergunakan sistem kefahaman konteks yang disebut sebagai dalalatus siyaq. Dalalatus siyaq. Zahirnya sebut begitu tapi dia nak makna lain. Yadun makna dia lain. Kuasa, qudrah. Jadi ada ayat yang dimaksudkan bukan zahirnya tapi ada makna yang lain. Fa kullu hadha mawjudun ilmuhu fi awil kalam aw wasatihi aw akhirih. Ini ada dalam bahasa Arab ni makna pada awal kalam, tengah ataupun akhirih. Jadi kata Imam Syafi'i, wa tabtadi'u syai', Arab akan mulakan daripada bahasa mereka min kalamiha yubayyinu awwal lafzihi fihi an akhirih. Dia akan terangkan yang awal sebelum yang akhir. Wa tabtadi'u syai'a yubayyinu akhiru lafzihi minhu min awwalih. Ada yang mulakan menerangkan yang makna terakhir tapi tidak perlu kepada maknanya awal. Makna mungkin makna majaz ataupun haqiqah. Sebab itu dalam bahasa Arab bukan difahami dalam bentuk grammar bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Yakunu hadha 'indaha min a'la kalamiha linfiradi ahli ilmiha bihi duna ahli jahalatihi. Makna dia perbicaraan bahasa Arab ini ada yang atas, ada yang bawah, diketahui oleh ahli Arab. Bukan dia golongan jahil. Sebab itu bila golongan jahil baca syariah, mereka menafsirkan dalam bentuk yang tidak tepat. Khususnya Al-Quran dan Sunnah.
Tengok dia kata, wa tusammi syai'al wahid bi asma'il kathirah. Arab menamakan satu benda dengan nama yang banyak. Satu benda tu ada nama yang cukup banyak. Wa tusammi bismil wahid al-ma'ani kathirah. Ataupun makna satu tapi disebut banyak. Dan di sebalik. Makna dia, satu perkataan ada makna banyak. Yang disebut sebagai mushtarak. Lafaz quru, lafaz ain. Makna wa tusammi al-ma'ani al-kathirah bi ismil wahid. Makna banyak tapi satu perkataan. Yang ini dalam bahasa ni kurang ada. Kita ada dalam bahasa Arab cukup banyak. Kalimah al-i'fa ada berapa banyak makna. Bukan kata potong saja. Kalimah apa lagi ya? Kalimah-kalimah dalam Quran ni yang banyak. Orang kata mempunyai wujuh. Adbara wal-laili iza as'asa. Maksud aqbala wa adbara. As'asa tu ada dua makna. Yang berawalan pula yang sebagai adad. Apa lagi? Kalimah yang kalau ditafsirkan literal belum orang jelas, kena cek kamus. Macam-macam kamus yang kita nampak makna yang sebenar. Farihin. Innallaha la yuhibbul farihin. Bukan kita terjemah sebagai Allah Ta'ala tak suka orang yang gembira. Gembira tu sifat yang bagus. Makna farih ni orang yang mutakabbir. Orang yang sombong. Orang yang gembira dalam keadaan sombong. Jadi kalau kita baca tafsir Quran literal, Allah Ta'ala tak suka orang yang gelak, ketawa, gembira. Tak ada ketawa kita. Itu yang berlaku sebagai orang tak mau seronok langsung. Sedangkan ketawa tu satu benda yang baik. Jadi apa maksud Allah Ta'ala tak suka orang farihin? Kena cek kamus, kena cek tafsir yang menekankan tentang soal makna yang tepat. Takkan kita tak boleh gembira langsung. Maknanya Allah Ta'ala tak suka orang yang gembira dalam keadaan yang sombong. Gembira yang sombong. Pandang orang lain lekeh. Buat pesta orang lain. Baik. Maka hadhil wujuh allati wasaftu, semua makna-makna yang aku terangkan ini ijtama'aha fi, dia berkumpul pada ma'rifati ahli ilmi minha bih. Wa in ikhtalafat asbabu ma'rifatiha, walaupun berbeza cara kefahaman mereka, ada banyak mazhab, tapi ma'rifatan wadihatan indah. Ini yang kena belajar betul-betul bahasa Arab. Syair, balaghah, nahwu, saraf. Sekarang ni muskilahnya ahli syariah pun tidak belajar bahasa Arab secara mendalam. Tidak belajar syair, tak hafal syair. Dan tak belajar buku-buku sastra. Jadi kefahaman syariah mereka sangat kecil. Wa mustankaraha 'inda ghairiha, ataupun nakirah lah. Qala mimman jahila hadha min lisaniha, makna dia benda ni kalau orang yang tahu makrifah dia wadihah. Kalau orang yang tak tahu dia akan ingkar. Wa mustankaraha. Itu orang ahli liberal mereka ingkar makna-makna sebagai makna Al-Quran sebab mereka tak tahu bahasa Arab. Orang yang belajar bahasa Arab, dia tahu ma'rifatan wadihatan. Yang tak belajar, dia akan ingkar. Pelik apa ni? Mimman jahil hadha min lisaniha. Yang tak tahu bahasa Arab, dia akan mengingkari. Am ada makna khas, khas ada makna am. Satu lafaz ada banyak makna. Banyak lafaz ada satu makna. Ini orang tak belajar bahasa Arab. Qala wa bilisaniha nazala kitabu wajad sunnah. Imam Syatibi dia ambil semua daripada kitab Al-Risalah. Itu untuk memahami falsafah usul fiqh, dua kitab penting iaitu kitab Al-Risalah dan Al-Muwafaqat oleh Asy-Syatibi rahimahullah. Jadi siapa yang tak pernah belajar Risalah dan Muwafaqat, dia tidak akan memahami usul fiqh dengan cara yang tepat. Sebagai asas lah, kitab-kitab ni penting lah. Banyak lagi kitab yang penting. Baik. Fatakallafal qawla, dia akan buat
Takalluf ni maksud dia melakukan benda yang dia tak mampu. Berlebih-lebihan. Takalluf. Tak mampu buat, nak buat juga. Bercakap benda yang dia tidak ada ilmu. Orang jahil nak bercakap tentang syariah. Dia takalluf diri dia. Akhirnya dia jadi merepek. Yahrifun bima la ya'rifun. Dia bercakap benda yang dia tak tahu apa. Dia tak cakap juga. Jadi takallafal qawla. Fi ilmiha takallufa ma yajhalu ba'd. Ma yajhalu ba'dahu. Dia bercakap benda yang dia tak tahu. Jadi orang kata tak apa kita nak berdakwah. Berdakwah pun kena ada ilmu. Ini kerosakan berdakwah apabila muncul golongan yang belajar sekerat. Ini kaedah yang penting. Wa man takallafa ma jahila wa ma lam tuthbirhu ma'rifatuh. Siapa yang berbicara dengan takalluf, benda-benda yang dia tidak tahu, dia bahas juga, sedangkan dalam keadaan ilmu dia tak kuat, walam tuthbithu ma'rifatuh, ilmu dia belum kukuh. Kanat muwafaqatu lis-shawab, walaupun betul dia cakap betul. Wa in wafaqa min haitsu la arifu, dia cakap dia pun tak tahu benda tu betul, apa yang betul. Ada dalam kitab. Ghaira mahmudin. Benda tu tak betul. Benda tu tak bagus. Sebab tu untuk ilmu, orang tanya tentang chat jadi apa? Itu untuk menolong dia, tapi bukan untuk belajar. Tak boleh i'timad. La yajuz i'timad ala chat. Untuk sementara boleh, tapi tak boleh kita tahkim dia. Sebab dia sendiri pun tak tahu apa. Tapi penting guna dia untuk mempercepatkan. Kemudian kita tasah. Kena ada dua tasah. Wallahu a'lam wa kana bi khati'ihi ghairu ma'dhurin. Kalau salah, tak dapat dimaafkan. Idza ma nataqa, kalau dia berbicara fi ma la yuhitu ilmuhu bil farqi bainal khata' wa shawab. Dia tidak ada ilmu yang untuk membezakan di antara baik dan juga salah. Bainal khata', di antara salah dan betul. Maknanya menggambarkan betapa pentingnya ulum Arabiyah dan ulum Aqliyah dan juga ulum Usufi. Walaupun tak dimentionkan Usufi, tetapi Usufi itu diambil daripada ilmu bahasa Arab. Nanti kita akan bahas kali tentang alfaz, insya-Allah. Bayan ma nazala minal kitab. Yang ni penting. Ini dipanggil sebagai apa nama dia? Sirah umum ataupun mimbab awarid lafziyah. Makna dia sirah tu dia khas ke, umum ke, mutlak ke, mubayyan ke. Jadi alfaz tu dia ada awarid. Dia ada sifat dia yang melazimi dia. Wallahu a'lam. Kita ni insya-Allah kalau baca sikit habis ni. 2-3 tahun, setahun boleh habis lah. Kalau istiqamah insya-Allah. Itu